Wah mak. Mega. Aduh. Dia semua menipu Assalamualaikum, selamat malam. Malam ni macam biasa ikut menu S-Park. Interval 1 km 4 set, 500 meter 8 set. Baru set pertama dah separuh mati. Hari ni aku set ikut heart rate. Race dia set ikut heart rate sebab badan tak sihat. Rasa nak demam dengan batuk. Habis dah 2. Ada lagi 2 untuk 1 km. Di kereta parking kat ni. Tiara. Dia jauh ke? Video. Sikit lagi Dia ajak lagi sekali, kita tak nak cakap. Sombong. Oh tak penat pun. Tak penat pula lagi. Baru lap 3. Member dah tinggal ke depan. Penat gila. Ada lagi 1 lap untuk 1 km. Kita nampak. Habis set keempat. Lagi 8 set, kita buat 500 kali 8. Rest 1.5 minit. Kuda koyak. Baru lap pertama untuk 500 meter kuda koyak. Nak gila. Nasib baik recovery salah setting 3 minit. Nikmat. Go. Oh, baru lap 3. Baru lap 3 rasa separuh nyawa dah. Jom. Recovery. Ada 1 lap. 1 lap lah saya. Memang betul lah aku cakap benda ni aku paling tak suka. Interval. Alhamdulillah. Habis. Alhamdulillah, syukur. Habis, mantap. Alhamdulillah, habis 4 set 1 kilo, rest 1.5 minit. 500 meter 8 lap, rest 3 minit. Aku salah setting, tapi nasib baik salah setting. Boleh juga aku progress. Kalau tak habis aku rasa macam ni. Interval fartlek strength ni kalau buat memang sakit, memang penat. Tapi itulah, tolong kalau boleh jangan skip benda tu. Sebab badan kita memang perlukan dia panggil high intensity punya exercise. Training. Kalau kita skip benda tu rugi lah. Kita lambat lah, progress kita lambat. Tadi aku tengok beza dengan dorang yang kuat-kuat ni kan, dekat dia punya mental lah. Dorang ni mental kuat gila. Sekejap dah habis. Aku ada lagi 2 loop, dorang dah habis. Dah rehat, dah minum air, dah buka baju. Kuat gila dorang ni. Okay, itu saja malam ni. Memang dah penat gila ni. Rest. Okay, jangan skip interval lah. Interval fartlek strength tu jangan skip. Bagi masa kita kuat sikit, bagi badan kita biasa dengan high intensity punya exercise. Okay, let's go, bye bye. Lupa di